Tadi saya buat sesi one to one dengan seorang pakcik. Dia dah pencen. Dia sekarang buat tanam kelapa. Ada 100 batang pokok kelapa. Dan dia berniat nak aktif di media sosial, nak buat video macam saya. Dan masalah bagi dia ialah tak tahu nak mula. Nak masuk gear pertama tu dia sangkut, dia kata. Banyak sangat overthink. Dan nasihat saya kepada dia ialah jalan je dulu apa yang ada. Jangan nak fikir-fikir sangat. Apa kepakaran yang kita ada, pengalaman yang kita ada, benda yang kita suka nak share je dulu. Sebab nak bina rutin buat video, rutin bercakap depan kamera, rutin untuk edit video. Nanti lama-lama akan improve. Jadi kalau anda nak belajar buat video, dengan saya ada program coaching 3 bulan. Saya akan guide A to Z macam mana buat video macam saya. Dan kalau nak tahu detail, boleh set dulu sesi one to one dengan saya cerita detail tentang program coaching tu. Jumpa lagi.